Hari ni kita nak pergi briefing smartphone terbaru daripada Honor, Honor 400 series. So maybe ada 400 Pro dengan 400 yang biasa. So sekarang kita dekat Bamboo Hills, KL. KL. Smartphone ni dia akan launch pada 22 Mei. So hari ni kita nak briefing dulu, tengok macam mana dia punya function, dia punya spec. Dan untuk yang Pro punya version, nampak macam sangat-sangat kompetitif dia punya spec. Untuk harga aku tak tahu lagi. Nanti kita mungkin harga waktu launch baru tahu. So kita expect kalau spec yang padu macam tu, harga mungkin around, yang sesuai mungkin around 2,800. Sebab kalau 3,000 macam dah harga Snapdragon 8 Elite. Dengan rumours macam phone ni dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. Flagship tahun lepas, dekat phone mid-range tahun ni. Macam mana tu? Aku sebenarnya first time sampai Bamboo Hills tau. Dan kalau tengok tempat ni, dia agak estetik dan nampak macam style nature-nature macam tu. Banyak pokok. Ni tempat dia. Kita punya tempat briefing nama dia The Tap Room, Bamboo Hills. Amboi, what is this? Chinese. Cuba tengok tempat ni. Memang betul-betul nampak macam style Jepun macam tu tau. Sebab ada jambatan yang melengkung macam ni. Ini memang tempat yang sesuai untuk maybe nak dating ke apa kan. Tengok, wow, cantiknya. Ni fake ke real? What is this? Macam real ke fake? Macam bunga sakura. Ini dia, dah sampai. Tu dia, Honor 400 5G Next Gen AI Imaging. Apa ni? Wow, what is this? Ni dia punya design. Ada prop reporter. Amboi. Ini siapa punya? Ni Harry Potter ni tak apa, nanti pakai ke? Ada video Harry Potter tadi. Oh dia ada. So nanti mungkin waktu briefing kita boleh pakai baju Harry Potter ni. Mak, siap ada one lagi. Harry Potter Hogwarts. Ikut rumah ke? Gryffindor ke? Slytherin. Ni Gryffindor punya ni scarf. Honor 400. Honor 400 5G. So ni dia punya smartphone dekat display. Ini Honor 400 Pro. Ada dua. Yang ni warna Lunar Grey. Yang ni pula warna Tidal Blue. Macam ni rupa dia. Ada 3 kamera, 1 flash. Yang ni warna grey. Tengok dia punya decoration belakang Dia punya bunga dia. Lepas tu yang ni pula, yang ni yang non-pro, Honor 400 biasa. Tapi warna dia cantik yang ni. Ni warna gold. Tengok macam warna. Kalau tengok sebelah-sebelah kan, ada sedikit perbezaan lah, nampak tak? Yang ni dia ada 3 kamera, yang ni ada 2. Dan dia punya flash pun lain sikit. Ni flash dia macam kecil melintang yang tu. Yang ni dia bulat. Ni warna gold. Pasal lagi satu warna tau. Yang ni warna hitam, Midnight Black. Ni warna hitam. Kalau korang pakai warna hitam, nampak macam biasa sikit lah. Kalau nampak menyelah, ni warna gold. Tengok sebelah-sebelah. Tengok semua member tengah rakam. Ni Syazwan, Zik, okey Zik. Baik. Tapi kan, baik. Semua warna sama lah. Semua warna grey. Nanti kot kali ni kita tengah unbox Honor 400 Pro. So semua dapat Pro lah semua dapat Pro. Okey lah. Tak Pro balik lah. Tengok video unboxing. Mengajuk. Apa nama software tu? Ini yang boleh tak? Ada software Sony. Masalahnya software tu Honor's next product, the upcoming 400 series. And we are proud to say that
we are one of the first country that launched this device, even ahead China region. So in this pre-briefing, I will walk you through what makes this device stand out and how we push the boundaries of the flagship line that for the users who want the most premium flagship AI photography and the premium flagship specifications. It used an advanced AI to understand the scenes like human eyes. Ni dia punya experience zone. Izami Gadget tengah pakai baju astronaut. Ini baju astronaut. Astronaut senang nak pakai? Ha? Awak kena try dulu. Aku dah cuba ni Harry Potter. Ni baju Harry Potter. So ni kita dekat experience zone. Awak bercakap. Ada kostum Harry Potter sekali dengan scarf Gryffindor. Lepas tu ada wand lagi. Kita boleh ubahkan image jadi video. Sedap. Okey, so ni gambar tadi dia dah ubah jadi video. So kalau kita play, nampak. Oh, gambar boleh bergerak. Dah macam movie lah Boleh jadi macam GIF. Jadi awak bercakap je. Tunjuk dah yang prompt. Ada prompt? Tak ada prompt lah. Mungkin boleh buat prompt lain kot. Dia punya macam mana dia punya base? Dia tak ada prompt. Cowboy. Oh, memang untuk ni lah Jurassic punya tema lah. Okay, mana? Awak tak lari. Freeze. Apa? Dinosaur je gerak. Ni apa ni? Dinosaur je gerak. One man versus one dinosaur. Gambar jauh sikit. Ni nak jadi scene apa ni? Scene apa? Scene macam tu Pastikan kaki nampak sekali. Kaki nampak Okey. Kita ambil gambar dulu. Kaki Aziz. Kaki. Okey. Alright. Edit, cut out. Okey. Okay. Cut out. Lepas tu modify background. Dinosaur. Okay. Tekan right. Tengah tak cukup sampai. Okay. Lepas tu ni ke bawah Oh, sorang-sorang pun dia detect as 2 person. Oh, bagus juga. Oh, okay. And then kaki terpotong. Okay, kaki tu Lagi member bergerak. Nanti member tak boleh lari. Ni kena atas sikit. Okay. Then kita dah tu je. Okay. Boleh tekan. Okay. Tu. Apa jadi? Lah burung dia. Aduh. Amboi. So kaki macam mana tu? Kaki kena lepas tak? Cuba kau lepas tak boleh? Lepas putra tak boleh tak? Aduh. Pegang. Boleh cut out. Pegang sikit. Boleh cut out okey. Okey, ambil gambar lu. Boleh. Okey. Okay. Aduh, apa jadi banyak? Hui. Itu binatang apa? Tak masalah ya. Kita tak bergerak ni. Saya tak gerak jauh depan ni. Amboi. Ni apa ni? Chicken burger. Chicken. Ni apa nama dia? Ni akunya squid apa tadi? Squid ink Squid ink. Oh, sama lah. Kau pun sama. Chicken satay. Ini apa? Mesti nak dapat ni. Ini chicken satay. Chicken satay. Ini apa nama? Ini squid ink. Pomos squid ink. Makan apa tu? Sama lah. Chicken satay. Oh, burger. Mereka nak balik. Satay. Macam skewer lah. Dah nak kereta ada tak apa. Tak pakai tu. Tak apa. Sedap tu. Sedap. Manis-manis. Satay apa? Dia macam skewer. Memang lama tu skewer. Tapi bukan satay lah. Tak rasa satay lah. Dia rasa macam ni? Rasa manis-manis. Masih juga ni tak. Best. Ni belum makan lagi. Best kan? Tengok dia punya ni. Dia punya side dish. Apa macam entree. Appetizer. Ni kita ada apa ni? Ice cream cone macam charcoal cone macam tu dengan
telur ikan. Wah, lebih apa Ebiko. Okey, itu nama dia. Kopinya. Oh, ini. Dalam tu. Dia kat dalam saya dah makan. Sedap ni. Dalam dia apa? Ui, apa dalam dia? Sedap pun. Alright, so event pun dah habis. Ni dia punya bag dia. Kita dapat bag goodies. Dekat dalam ada. Oi. Yeah, ni pun dah balik sekali. Orang Kuantan. Aduh. Terus balik Kuantan lah. Balik Kuantan lah. Jauh. Tengok mana. Tunjuk bag. Baik. Bag ni lawa sikit. Okey, okey sikit kan. Color. Ini kena simpan lah. Yeah. So macam rasa event okey? Okey, makan sedap. Makan owner punya makanan memang selalu sedap. Kan? Owner punya event. So itu saja vlog untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe.